Bukan lagi SV, ini dia Subaru Crosstrek. Desain kereta ni nampak menarik. Grill honeycomb, LED headlights yang tajam dan bumper berlapis membuatkan Crosstrek ni nampak lebih solid. Side profile pula nampak clean dengan black roof rails. Rim untuk kereta ni bersaiz 18 inci. Kereta ni masih guna enjin 2.0 liter Boxer 4-cylinder NA dengan CVT dan symmetrical all-wheel drive. Menghasilkan output 156 horsepower dan 196 Nm of torque. On paper, full tank boleh pergi sekitar 780 km. Bahagian belakang pula sedikit berbeza daripada model lama. Tail lamp berbentuk C, spoiler belakang dan rear bumper yang balance dengan bahagian depan bagi visual yang lebih moden. Boot kereta ni berkapasiti 291 liter dan boleh expand sampai 1261 liter bila seat dilipat. Plus, kereta ni pun ada spare tayar. Untuk interior, Subaru masih kekalkan vibe old school tapi berkualiti dengan 3-spoke steering wheel, dual meter analog dan di tengah ada infotainment screen vertical bersaiz 11.6 inci. Sistem ni support wireless Apple CarPlay dan Android Auto siap dengan 360 kamera. Dalam ni juga ada wireless charger dan beberapa charging port dan versi kali ni ada sunroof kecil dekat atas. Untuk safety pula, Crosstrek ni dilengkapi dengan EyeSight 4.0 dengan features macam Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Emergency Braking, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert dan banyak lagi. Dengan harga anggaran RM190,000, anda rasa kereta ni mampu tak tarik perhatian anda untuk beli kereta ni?